Okey, hari ni kita nak pergi site visit dekat Kuala Kelawang bersama dengan dua orang tim kita yang lain. Tara. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat kawasan site. Cuma kita belum betul-betul sampai dekat dia punya tapak lagi. Sebab kita perlu jalan sedikit lah. Kalau korang nak tahu, dekat sana kita parking kereta. So, kita akan berjalan ke depan sikit kat sana sehingga kita sampai ke tapak site. Kalau korang nak tahu kan, tempat ni terletak di Kuala Kelawang dan betul-betul berada di kawasan pedalaman. Tapi korang jangan risau, walaupun keadaan jalan dekat sini tak nampak mengizinkan untuk lori masuk kat dalam ni, tapi kita sentiasa akan beri solution untuk korang supaya kita boleh dapat buat kabin dekat dalam kawasan pedalaman ni. So dekat sana ada bahagian tapak dia lah, kita akan buat kabin nanti. Salam. Dekat sini kita punya klien duduk untuk berehat. Kabin akan buat dekat dalam lagi, kat sebelah sana. Okay, so selain daripada laluan kawasan pedalaman je, dekat dalam kawasan ni juga ada sungai. Korang boleh nampak tu. Tapi sungai ni tak dalam pun, cetek-cetek je. Sungai ni boleh mandi guys. Itulah kelebihan kalau kita pergi site visit, sebab kita boleh tahu kawasan tanah tu macam mana, sesuai ke tak untuk buat kabin. Tapi kebiasaannya memang semuanya sesuai dan kita akan cari solution yang bersesuaian kalau tanah tersebut tak sesuai untuk lori masuk ke dan sebagainya lah. Okay, so sekarang hasil perbincangan pun dah selesai. Kita akan ke site seterusnya. Okay, sekarang kita dah sampai dekat site yang kedua. So kalau macam korang boleh nampak dekat bahagian belakang ni ada tanah merah. So ini adalah tapak pembinaan kabin yang mereka dah sediakan. Cuma sekarang kita perlu buat site visit untuk tengoklah lori boleh masuk ke tak, tanah ni sesuai ke tak, macam itulah. Kita kat sana tengah jalankan perbincangan lah. Okay guys, kalau korang nak tahu, owner bercadang nak buat asrama untuk anak yatim dekat belakang ni tau. So mereka akan menggunakan eco cabin sebagai asrama anak yatim. Alhamdulillah, kita dah selesai dah sesi perbincangan untuk 2 site dalam 1 hari je guys. Nampak tak betapa komitednya tim Arabina dalam menyelesaikan masalah customer kita untuk menyiapkan eco cabin mereka. Jadi kita dah selesai site yang kedua. Sekarang kita nak balik ke Arabina semula. Kepada anda yang berminat untuk mendapatkan info kabin, korang boleh terus hubungi tim sales di Arabina.